Sebelum rakyat Malaysia berjaya lingkupkan Starbucks, kita sebenarnya dah pernah hampir bankruptkan Cadbury tahun 2014. Punca dia KKM jumpa DNA babi dalam 2 sampel coklat Cadbury. Ada yang punya marah sampai suruh siapa yang dah makan coklat Cadbury kena buat dialisis salin darah. Ini baru DNA, bukan daging babi pun lagi. Tapi santai-santai luar mereka rasa hukum babi haram dalam Islam dan agama-agama lain dalam dunia ni tak logik. Sebab scientific evidence kata tak ada apa yang bahayanya babi ni. In fact terbalik lah ni, bila banyak alat-alat medikal dan ubat-ubat penting yang perlu mai daripada babi. Yang buat mereka lagi pelik, agama-agama baru macam agama Bob Marley, agama Rastafarian pun haramkan babi. Alasan paling kukuh yang mereka pernah jumpa pasal pengharaman babi ni tahun 1895. Saintis dapat detect yang daging babi ada satu cacing parasite, nama dia Trichinella, yang boleh bawa maut lah kalau manusia makan. Tapi bila zaman dah makin canggih, penyakit ni dah kira tak mengancam dah, sebab dah ada vaksin, ada peti buku dan ada sistem antibakteria yang boleh cegah dan rawat cacing ni. So ancaman cacing ni dah tak signifikan bagi mereka untuk sampai ke tahap haram. Cuma bila mereka tengok balik negara-negara Islam saja dalam dunia ni yang tak ada rekod langsung kes jangkitan cacing, clean. Sebab kita dengan babi ni acik kerak tangan lah. Tipu campur beras, import dengan beras tempatan tak apa lagi, asal jangan campur dengan babi je. Sampailah ada satu saintis daripada Britain, nama dia Prof Richard Redding. Dia kata sebenarnya orang-orang dulu haramkan babi bukan sebab kesihatan, tapi sebab babi tak mesra poket untuk belah. Benda ni ada cerita detail dalam buku kuning pink ni. Cerita dia dari zaman besi, babi ni memang makanan ruji orang Timur Tengah. Tapi pemerintah waktu tu rasa babi ni tak berguna, kaki pendek, jalan tak jauh, tak boleh buat kenderaan macam keldai ataupun unta, kalau ada pun menambah susah je. Tapi atas jasa moyang-moyang kita dari Nusantara yang berlayar sampai ke tanah Iran, orang-orang Arab mula kenal apa itu ayam. Dan binatang ni banyak baik lah, reti cari makan sendiri, dapat protein daripada telur lagi, saiz pula kecil, senang nak contribution, tak membazir, nak usung pergi travel mana-mana pun senang sebab ringan. So pelan-pelan babi makin tersisih dan diganti dengan ayam. Tapi natijahnya apa teori pun mai, bila Tuhan kata babi tu haram-haram lah, sebab dia Tuhan, dan Tuhan tak perlu pun kita fact check hukum dia patut ke tak. Cumanya since Tuhan pun minta kita fikir juga, setiap ciptaan dia ada hikmah, dan mungkin hikmah pengharaman babi tak discover secara menyeluruh lagi, yang mana menuntut kita lah as hamba dia untuk menjadi saintis dan mencari hikmah di dalam neraca tauhid yang lebih terpandu, bukan pertimbangan logik akal semata-mata.